Agak-agak bila Bomber Malaysia nak join? Jual kat Malaysia takkan Bomber Malaysia tak boleh join. So hari ni aku nak tunjuk kat korang, sebenarnya Bomber dia ada 4 jenis. Yang ini adalah yang lagi satu. Jom aku tunjukkan keempat-empat dia. Okay, kita ada Paris. Paris ni antara yang paling limited, but dia yang paling murah sebab dia tak ada carbon fiber. And then kita ada Sendai. Ni warna Sendai, warna merah dengan warna hitam. Dalam ni warna hitam, belakang ni warna merah. Yang ni orang panggil Kobe. Kobe. Yang ni orang panggil Hong Kong, sorry. Dia warna-warna Selangor. Yang ni dia ada siri number dekat kad tau. And the last one yang ini. Yang paling panas, yang paling dicari-cari, yang paling digemari. Richman Bomber Kobe. Betul geng? Yang ni korang kena dapatkan satu lah. Warna o-ring dia ni. Dia punya dalam. Dia harga dia tak adalah mahal sangat. Dia dalam 3,000 lebih. Tak adalah macam kelabu. Kelabu kan sampai 4,000 lebih kan. So, ini kita buat pertama kalinya kita dapat kumpulkan dia punya adik-beradik. Antara 1, 2, 3, 4. Mana yang korang nak dapatkan dulu?